Kawan-kawan tengok ni kawan, ni hasil mak cik Ita mancing. Dia duduk rumah, petang-petang dia mancing ha. Tu dia satu bakul lah kawan ha. Hasil 15 minit kawan. Tengok kawan, 15 minit kita orang dapat banyak ni kawan. Hari ni ni ikan pertama kita mancing dekat depan ni kawan. Wah, ikan haruan. Tu dia kawan, rezeki 2 balang ikan perkasam, ikan sawah. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cik Ita Milagro. Okey kawan, untuk video kali ni kita nak balik kampung kawan. Macam biasa, nanti kalau Cik Ita dah sampai kampung, kita akan buat macam-macam aktiviti kawan. Kita buat aktiviti kampung, memancing, kita cek buah kelapa, kita cari pucuk ubi, dan kita nak tengok suasana kampung Cik Ita kawan. Sebabnya sekarang kalau tak silap Cik Ita musim ambil padi kawan, boleh tengok mesin. Okey, jom ikut Cik Ita. Kawan tengok kan, Cik Ita dapat ikan haruan. Wah, seronok dia kawan. Balik kampung mesti seronok mancing. Kita nak mancing lagi kawan. Ikan haruan. Kawan dapat lagi. Dapat ikan kali kedua. Tu dia. Dapat lagi. Wah, ada ikan haruan tu ha. Oh, tu dia makan. Wah, dapat tak? Alamak, jatuh ke? Alamak. Tadi jatuh kawan, kita baling lagi. Ikan dia macam air lopak kawan. Jadi ikan dia berkumpul kat situ. Nampak je dia naik ha. Sekejap kita cuba. Tadi jatuh. Jatuh depan muka pula tu. Ha, tu kawan nampak macam dia ada makan. Wah, dapat tak bang? Dapat tu, tegang punya tali. Mana? Wah, anak dia kan janji dapat. Ni ikan liar kan, haruan liar. Haruan liar ni mahal ni kalau kat kedai. Itu hari kau tengok berapa puluh ah. Mahal lah. Kawan, ada anak ikan dia balik tapi kita nak im satu ikan ni kawan. Dia besar sikit. Dia tengah tekan balik alamak. Dia balik ke kanan sikit. Tadi dia kejar lah pun. Alamak. Tukang baling ni pun kawan dia gabra ha. Alamak, takut. Dia tak makan. Tu dia kejar. Dapat. Alah, tak dekat. Kawan kita nampak ikan haruan timbul tu kan kawan. Macam depan muka dia je ni. Sini kan kau. Ada sana ada 2 ekor lagi. Ambil yang depan ni dulu. Dia kan YouTuber. Dia makan. Wah, tu. Alah. Boleh nampak dekat pelepah tu. Tu dia keluar kat pelepah tu. Dia besar-besar macam ni sedap buat goreng tu tak? Memang cuma mata kain dia tu sesuk. Dia keluar 2 ekor ni. Sabar, ada busur. Geram ni. Dia makan sana. Tolak. Tak sampai ke? Alamak. Dia keluar tu, dia 3 ekor. Dia depan muka dia. Dia besar tu. Dia makan. 2 ekor sekali di. 2 ekor. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan, geram kawan. Dia memang nampak. Dia tengah makan kawan. Dapat. Kawan dapat. Dapat kan kawan. Dia sedap goreng besar-besar ni. Kawan sekarang ni mesin padi dah tak ada kawan. Jadi ikan-ikan dia semua akan lepas ke sini kawan parit ni. Jadi kalau kawan teringin nak datang Sungai Burung, Tanjung Karang, Sekincat, parit 2 waktu-waktu macam ni ikan memang banyak kawan. Kita boleh nampak dia timbul. Ni ikan haruan ni banyak kawan. Biasanya benda yang macam ni kawan dia sebulan je kawan. Lepas habis sebulan ikan dah tak ada dah. Kawan, dia tengah tarik kawan. Didik bagi. Alah, dia tak sabar. Kawan, tu kan bawah pelepah tu ada 5 ekor kawan. Kita nak kutip satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Kawan dapat lagi. Ada dekat 5 ekor tu kawan. Kita nak kutip. Alhamdulillah. Weh, anak orang curut tu kerja umpan hang. Mana dia tadi? Tu dia. Makanlah. Dia makan ni. Berbuih tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Kawan dapat lagi. Kita dapat lagi. Wah, yang ni pakai katak kan kawan. Kawan kita pakai ni anak Cik Ita dia pakai katak kan kawan.
Depan tu. Situ. Ha, situ. Ha, baling lagi tu. Wah, dapat lagi. Tengok bang. Wah, ni ada saiz kawan-kawan. Oh, ini boleh masuk. Wah. Kita tengok kawan-kawan. Anak Cik Ta dapat ke? Pakcik Didi dapat. Satu pakai katak, satu pakai cengkerik. Siapa dulu dapat? Ya. Ya Allah, lupa. Dia kejar ni. Makan. Oh, dah makan. Oh, yeay. Pakcik besar lah. Wah, Pakcik besar lah. dapat. Yeay, tengok kawan. Yeay, dapat lagi. Tengok. Ni ada saiz ni. Ya. Kamu ada bergaduh ni. Oh, ni ada saiz. Bahan dia duduk macam satu kumpulan kawan. Wah, dia lapar. berebut. Dia lapar. Alah. Kawan ikan dia melompat-lompat kawan tapi dia duduk tu. Kan kalau boleh tengok kat pelepah tu dia keluar dia kejar dia anak dia. Anak apa kawan dia? Ya. Kawan. Ini bak goreng sedap kawan. Kawan, dia makan lagi kawan. Sabar. Kawan kita dapat lagi. Wah. Keluar. Tapi kecil. Kawan ni makan tapi macam adik Cik Ta kata kecil. Wah, alah dia terlepas. Dia makan kawan. Dia duduk bawah tu. Ha, dapat kawan. Kawan dapat lagi. Cik Didi dapat puyuh. Puyuh. Tu ada keluar. Kawan puyuh. Kita buat goreng puyuh. Ini kawan dia makan lagi. Wah, dapat lagi. Oh, Pakcik Didi terror lah kawan. Kawan dapat lagi. Hari kita cari ikan ruan je kawan. Macam Cik Ta cakap kalau tempat Cik Ta RM48 di sekilo kawan. Wah, ni buat goreng best. Tu kawan. Cengkerik. Dapat lagi. Wah. Kawan tengok kawan. Allah. Kita pulang. Didi, tadi kita mancing ada setengah jam tak? 15 minit. 15 minit. Kawan tengok ya hasil 15 minit. Boleh buka. Hasil 15 minit kawan. Tengok kawan. 15 minit kita orang dapat banyak ni kawan. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Oi, terkeluar. Petang ni kita nak pergi lagi mancing. Oh, ada besar. Ini buat goreng kawan beh ni. 15 minit kawan. Kawan tengok dah Cik Ta dapat ikan puyuh kawan. Kita mancing depan rumah. Petang ni kita nak mancing dekat jauh sikit daripada rumah kawan. Ni sementara Cik Ta tunggu mak Cik Ta. Dah dapat anak ikan puyuh. Kawan Cik Ta dapat ikan ruan. Sementara tunggu mak Cik Ta, Cik Ta dapat ikan ruan kawan. Cik Ta mancing depan tu. Dekat situ je kawan. Pakai udang umpan saja Cik Ta test lah. Dapat ikan ruan kawan. Kawan tengok Cik Ta dapat ikan ruan kawan. Wah. Ikan ruan dah dapat 2 ekor. Okey. Kawan kita lagi mancing kawan. Jalan-jalan. Oh. Tu kawan. Mak Cik Ta lajunya. Kita nak pergi mancing. Jauh sikit pada rumah. Cik Ta ni kan pandai sangat naik basikal kawan. Ke kiri ke kanan. Kawan, kita nak mancing dekat sini kawan. Cantik tu sawah padi belum ambil lagi. Kawan, Cik Ta dah nampak ikan ruan dah nampak tu. Tu kawan, anak ikan ruan. Wah, cantik kawan pemandangan dia ni. Kita dapat ikan hari ni. Ni ikan pertama kita mancing dekat depan ni kawan. Wah, ikan haruan. Okey. Kawan, Cik Ta dapat lagi ikan haruan. Tu mak Cik Ta nak mancing kat situ kawan. Dapat ikan haruan. Kawan, Cik Ta dapat lagi. Wah, mak Cik Ta tadi jatuh kawan besar. Kita mancing lagi seronok kawan. Cik Ta jumpa buah, mak Cik Ta kata buah nona kawan. Buah nona hutan. Tapi mak Cik Ta kata boleh makan. Banyak buah kawan ni. Satu jatuh. Lembutnya. Wangi bau dia. Makan kawan. Kita angkat. Wah, ya kawan. Tu. Mana pula sangkut. Kawan tu mak Cik Ta dapat. Ikan apa mak? Wah. Ikan puyuh kawan. Kawan seronok kan. Kita healing. Angin kuat. Sawah padi pun cantik. Tu ada lagi padi warna kuning. Ni dah habis dah. Mak Cik Ta mancing kat sini je kawan. Banyak dapat. Tadi ada lalu. Ni. Ini 2-3 hari ambil ni ikut mak. Ni. Tengoklah kawan. Cik Ta baru nak patah balik mancing kat sana dapat lagi.
Kawan-kawan, yang ni Cik dapat besar sikit. Oh, kita tengah tengok buah nona. Tadi dia makan kawan. Wah, ini besar sikit. Kawan, Cik dapat lagi. Tu kawan. Jadi kalau Cik boleh zoom. Dekat situ kalau kawan boleh nampak. Situ ada seekor lagi kawan. Jom kita nak letak umpan lagi kawan. Ada seekor lagi. Ya, ni kawan Cik dapat puyuh pula. Okey. Kawan tengok ni Cik dapat lagi kawan. Wah, alhamdulillah kawan. Kali ni Cik dapat puyuh. Kawan kita cuba kawan. Harap-harap Cik punya kamera tak goyang lah kawan. Sebab sebelah Cik mancing, sebelah lagi pegang pancing kawan. Dan kita cuba nak letak dekat sini. Ni. Okey. Idea best kawan. Ikan ni pun banyak kawan. Cuma saiz tu ada yang besar, ada yang kecil kan. Tapi best kawan mancing dengan tak panas dia, dengan orang kata angin kawan. Best lah. Tu dia makan Cik punya kawan. Harap-harap kita dapat lah. Sekejap kawan. Alah, habis umpan. Okey kawan, Cik tengok macam ada yang makan. Kita bagi lama sikit. Okey. Bismillah, nak dapat lah sebab tangan sebelah kamera. 1, 2, 3. Ikan apa ni? Ikan puyuh. Ni kawan, Cik dapat ikan puyuh. Wah, bestnya. Wah kawan, yang ni Cik dapat besar sikit kawan. Dia makan ni. Cik letak dia udang. Dia makan kawan. Ni ada saiz sikit. Wah. Buat nyanyi kawan. Kita nak angkat. Alamak. Ada ikan ruan. Tu kawan. Kawan. Ikan haruan kat parit ni kawan. Dia makan udang rupa-rupanya. Bila Cik letak udang, dapat ikan ruan kawan. Mak Cik dapat ikan ruan lagi. Mak Cik duduk sini je kawan ni. Dia dapat ikan ruan je. Sini banyak ikan ruan mak kan. Tapi saya dah ada yang besar, ada yang kecil. Okey kawan, ni yang Cik mancing sorang-sorang je kawan. Dapat banyak ni. Wah. Ni Cik mancing sorang kawan. Alhamdulillah, banyak kawan. Esok kita nak mancing lagi. Okey, yang ni pula mak Cik mancing kawan. Wah, seronok lah. Ada yang mati 2 ekor mak. Bagi kawan yang nak mancing ikan puyuh, yang nak mancing dekat Tanjung Karang, Sepincan, sekarang memang waktu dia kawan. Biasanya ikan ni lebih kurang sebulan je yang banyak macam ni. Nanti dia tak banyak sebab yang sekarang ni mesin padi dah masuk dekat sawah, dia orang dah hampir sawah. Jadi ikan semua dia apa mak? Dia tuang dekat parit kan. Depa buang air kawan. Jadi ikan-ikan ikut. Kawan tu kawan Cik dapat kawan. Ni ikan apa, belukang? Ni belukang. Buat kering okey kan? Daripada tak dapat, baik dapat. Besar dia kan? Wah, hati-hati. Oh. Kawan tengok ni kawan. Ni hasil mak Cik mancing. Dia duduk rumah. Petang-petang dia mancing Tu dia satu bakul lah kawan Ikan puyuh ada, haruan ada. Ikan puyuh dengan haruan lah mak kan? Oh, tengok kawan duduk kampung. Ikan free je. Kawan-kawan, terima kasih sebab menonton video Cik Ta. Kalau kawan suka dengan video Cik Ta, kawan boleh bantu Cik Ta tekan like, share, komen and subscribe. Kawan, ikan sawah tu biasanya selain mak Cik Ta suka masak-masak, ni kawan dia suka buat perkasam. Siapa pernah makan perkasam ikan sawah kawan? Perkasam ni dia buat daripada beras, dia buat garam, lepas tu ada peram macam ni kawan. Bila kita nak makan, kita boleh goreng. Nanti Cik Ta tunjuk. Cik Ta ada goreng sikit tapi yang bekas-bekas lah kawan. Sebab itu Cik Ta goreng semalam. Okey, macam selalu kalau kawan suka dengan video Cik Ta, kawan boleh bantu Cik Ta tekan like, share, komen and subscribe. Nanti kita jumpa lagi. Jom Cik Ta nak tunjuk ikan perkasam yang Cik Ta goreng. Okey kawan, untuk ikan perkasam tu Cik Ta goreng macam ni Cik Ta letak bawang merah, bawang putih, cili, tu ikan dia. Ni yang mak Cik Ta buat kawan. Kalau duduk sawah, duduk kawasan sawah kawan seronok. Nak makan ikan, mancing aja. Dah boleh ni buat ikan perkasam. Baik kawan, kita jumpa lagi.